Nak jauh-jauh ya baca. Mentang makin mic dengar. Nya nak belakang sekali dengar. Nya lah paling nyaring belakang. Bukan macam ni. Orang nak dekat. Okay. Didalilkan dalil syariat dalil syariat talqin atau fatah berdasarkan hadis an Musawwar bin Yazid al-Maliki qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا قال فهلا ذكرتنيها. Okay. Pada satu ketika daripada Musawwar bin Yazid al-Maliki, Rasulullah yang ceritakan Rasulullah tengah solat dan tertinggal bacaan satu ayat. Setelah selesai solat, ada seorang lelaki tegur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat sekian dan sekian, Tuan tidak membacakannya dalam solat tadi. Maka Rasulullah tegurnya balik, mengapa tidak kamu sebutkan kepadaku masa solat tadi? Nak si madah masa semayang dek. Madah bukan madah Rasulullah salah ya, bukan sebenarnya, tapi membetulkan bacaannya. Okay, membetulkan bacaannya. Okay. Ataupun ketika mana solat hari raya, kita nak mengingatkan imam yang tertinggal yang tertinggal hampir-hampir nak tertinggal takbir je. Tapi kalau dah start baca Fatihah, jangan diingatkan lagi. Jangan diingatkan lagi. Rakaat kelima rakaat kedua patutnya 5 kali takbir, tapi nya tertinggal satu takbir, tapi terus dia baca Fatihah. Terus dia baca Fatihah. Sebelum tegur lagi. Sebelum tegur lagi. Kerana takbir dia sunat. Kalau nya miss lagi, sikit lagi, boleh tegur, tidak ada masalah. Benda tu sama macam kita kiaskan untuk duduk tahiyat awal. Waktu imam tengah duduk tahiyat awal, bukan duduk waktu dalam rakaat kedua sujud, nak bangkit ke tasyahud awal, tapi imam bangkit ke rakaat ketiga. Okey, pada had ni kita boleh tegur. Okey, pada had ni kita boleh tegur kan tengah sujud. Okey, sujud, bangkit, Allah subhanallah, tak boleh turun balik. Ataupun Allah subhanallah, turun balik, boleh. Kemudian bangkit, Allah subhanallah, no, dia dah bangun dah, sebabnya dah pada had rukuk. Dia dah berada di had rukuk. Maka masa jangan kita paksa lagi, jangan tekan imam. Jangan ditekan-tekan imam. Sebab apa? Dia dah naik ke rakaat ketiga. Kalau nya dah bangkit, turun balik, batal semayang, batal solat, kerana duduk tahiyat sunat, awal sunat, sementara naik ke rakaat ketiga ya rukun. Kalau nak tegurnya pada hampir-hampir. Contoh tadi singan ni tengah rukuk, tengah sujud, Allah macam tu, dah boleh tegur. Boleh tegur, masih boleh. Had tu jangan dah angkat dah. Okey, insya-Allah pada keadaan tu pada keadaan yang kedua, jika imam terlupa pada fi'il, yakni perbuatan, lalu meninggalkannya atau ingin mengubahnya, tadilah. Mungkin pada minggu depan lagi kita boleh explain lebih luas lagi lah, boleh huraikan dengan lebih luas lagi. Sebabnya dah masuk pada bahagian yang kedua. So tadi pada qiraat, sekiranya imam atau makmum ataupun imam tersalah baca, apa tindakan kita? Tindakan kita tadi talqin dan fatah. Talqin dan fatah, membetulkan. Siapa yang perlu betulkan? Makmum yang terdekat. Makmum yang terdekat. Siapa selalunya? Biasanya Bilal ataupun imam dua ataupun sebelah-sebelah yang ada dekat. Sebab ialah perlunya orang yang berada kat saf depan tu, yang berada di belakang imam,
adalah orang yang faqih. Faqih maksudnya orang yang alim, alim tentang pergerakan solat, tindakan solat. Bukan alim yang jadi alim besar, bukan maksudnya. Tapi yang tahu, maksudnya arif lah, lebih tahu macam ni je nak atasi masalah tersebut. Sebab orang kat belakang imam bukan sembarang, bukan sembarangan. Okay, kena orang yang champion juga, sama macam imam juga. Okay, kadang-kadang kita tu rebut dengan tempat apa tadi, tempat tentang kita madang saf depan yang utama lebih aula, tapi yang lebih aulanya siapa yang boleh mengatur solat tu, yang lebih aula. Memang fadilatnya kita rebut saf pertama dapat fadilat tertentu, namun fadilat yang lebih besar siapa yang boleh fix sembahyang tu bila mananya ada masalah, yang lebih utama. Mau sembahyang tu tiba-tiba rosak, siapa nak betulkan? Kalau kita sip belajar tentang tu, sebaiknya benar kata ulama, dan benarlah kata salihin berdasarkan daripada hadis Nabi, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian berkata juga para salihin, katanya mempelajari satu bab ilmu lebih afdal daripada solat 70 rakaat. Solat sunat 70 rakaat lebih afdal kita belajar satu bab ilmu. Malam tu berapa bab ilmu dah kita belajar? Banyak dah lah. Berapa topik dah kita belajar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ibadah kita. Kita yang lebih afdalnya apa? Meneruskan pengajian ilmu yang lebih afdal berbanding kita nandah beribadah, ibadah. Masjid ya ibadah aja. Bagusnya ada perbincangan. Perbincangan masalah, membetulkan masalah masalah masyarakat. Peranan masjid. Okay? Membantu untuk mencari solusi melalui ilmu fiqh. Maka pengajian ataupun majlis ilmu lebih penting lah berbanding daripada kita berbanding daripada kita memikirkan ada ngaji ke hari tu. Kalau ngaji kelas yang boleh diatur pada bila masa. Berkenaan dengan kelas fiqh harus sangat penting. Kelas fiqh harus sangat penting. Kenapa? Untuk memberitahu kita sembahyang kita sah ataupun sik. Boleh kasih kita polah, boleh sik kita sik polah. Kalau mengaji every time boleh, anytime boleh. Amat wajar lah kalau sebuah masjid mengutamakan 3 cabang ilmu yang utama: akidah, fiqh dan tasawuf. Kalau fiqh ibadah, jangan fiqh muamalah. Cik faham tak anak apa namanya baik, apa namanya salam, apa namanya ar-rahan, cik kan faham. Beri apa orang yang perlu. Jawatan kuasa masjid kena faham benda ya. Kena beri, kena fit masyarakat, kena fit jemaah apa yang tidak perlu. Jangan fit apa yang orang si tahu, orang si faham. Cerita tentang munakahat, kami biar nak belum kahwin lagi kecil, cerita bab munakahat. Cik pasal kita cerita hal poligami. Cun ada orang bermasalah rumah tangga. Kita tu semangat cerita hal poligami, salah juga, bukan tempatnya. Cerita tentang hari kiamat, salah juga. Bukanlah madahnya dosa, tapi sesuai tempat tu. Kita kat situ settle masalah ibadah kita. Okey? Nak cerita akhir zaman boleh buat dalam bentuk ceramah sebulan sekali, boleh, tak ada masalah. Nak cerita tentang hadis 40, silakan, tapi bukan dalam bentuk tu. Orang simak dengar pun apa yang sahih, apa yang hasan, apa yang maudhu. Bukan maksud orang simak dengar. Orang siap dapat brain. Okey, difaham Orang siap dapat brain. Apa syarat sahih, apa syarat hasan. Kalau disebut istilah-istilah takut orang si faham. Okey? Zalim lah kalau kita mengajar sesuatu yang orang si dapat. Zalim kita. Jadi apa yang perlu tu solat berjemaah tu. Kami percaya ramai yang bertanya, ramai yang ingin nak bertanya. Cuma insya-Allah lah ada masa, ada kekuatan yang akan bertanya pula insya-Allah. Jadi saya kata ada soalan. Ayo. Kalau sudah imam tidak betul waktu dia tidak ibadahkan, dia sudah naik itu lepas imam itu tidak boleh turun
Ya. Dia terus. Tapi dia ketinggalan ayat awal. Ya, tahap awal dia tertinggal. Awal dia bukan rukun kan? Bukan. Jadinya Imam ini faham. Dia bilang teruskan saja. Ya. Tapi aku ragu-ragu kan? Ya, makmum ragu-ragu. Ah. Tapi kalau makmum yang paham, ayat awal itu memang bukan rukun. Benar. Jadinya dia teruskan 4 rakaat. Perlukah dia sujud sahwi atau tidak? Okey, sujud sahwi hukumnya sunat. Hukumnya sunat muakkad. Hukum Masih tidak. Kalau dia tidak buat itu masih okey kan? okey. Okey. Dia tak suka. Okey, sedal. Tok betul. Soalan tok yang kami suka. Okey? Sujud sahwi adalah sunat muakkad. Sunat muakkad bila mana kita mula macam kita mula kunut. Kunut kita tinggalkan, maka solatnya sah. Sama juga kalau tertinggal tahiyat awal, solat sah. Tetapi nak nama atik sunat muakkad, sunat ab'ad, sunat yang sangat diberatkan oleh Imam Syafi'i. Kalau ada kat belakang kita kena rotan kita. Kena rotan Imam Syafi'i, polah kunut katanya. Polah sujud sahwi sebab kau lupa tahiyat awal. Okey, baik. Ya, tahap ketegasannya. Okey, kalau nya simak mula, sah. Sah. Kalau nya nak mula, lagi bagus. Lagilah solatnya dapat grade A. Yang basicnya sah. Cuma kuranglah. Kurang dapat pahala dan boleh jadilah makruh lah. Nya buat perkara yang makruh. Okey? Bukan maknanya tertolak perbuatan dia makruh. Kerana meninggalkan perbuatan sunat muakkad lagi bahaya. Okey? Baiknya nak sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam. Selepas kita tahiyat. Sebelum salam. Tapi ternyata tadi imam lupa sujud sahwi. Masalah mana imam tu? Terlupanya sujud sahwi. Boleh tanya sujud sahwi lagi walaupun dia dah salam? Boleh. Makmum boleh. Makmum boleh. Kalau makmum yang sedar, memangnya ikut. Memangnya perlu ikut. Sujud sahwi 2 kali sujud. 2 kali sujud. Ya. Ya. Boleh juga. Tapi kenapa biasanya kita ikut imam kan? Ya. Sebab apa? Sebabnya dah keluar daripada, nya dah habis sembahyang dah. Nya dah habis sembahyang dah. Imam nak beri salam, nya tok teringat tadi. Oh, 2 hal tadi ada tertinggal. Okey, sujud sahwi. Sujud sahwi sunat katanya. Okey, sujud sahwi selepas kita baca tahiyat sebelum salam. Okey ya, asasnya sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Dan bacaannya lah subhanallaman la yanamu wa la yasu. Yang kita tahu. Okey, tapi ternyata tadi imam terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Teringatnya. Allahu akbar. Jadi makmum bingung. Okey, makmum bingung. Macam ni tak? Kalau makmum yang sedar, ikut. Yang sedar yang pertama, makmum yang sedar yang pertama, yang belum salam lagi. Okey, makmum yang awal, yang akan sedarnya belum lagi salam. Kerana tahu patut memang imam tak sujud sahwi kata. Okey, ternyata imam terlupa. Okey, sedar hal. Nya sujud sahwi. Boleh. Nya sujud sahwi. Kalau imam selepas salam yang kedua, dia teringat balik, dia sujud sahwi. Okey. Kemudian imam dah salam kedua, teringat. Sujud sahwi. Boleh? Boleh. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian makmum yang sedar tadi belum beri salam lagi, ikut sekali. Tapi makmum yang ikut tadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nak sujudlah. Ikut sekali. Ataupun boleh aja nyasi ikut. Boleh aja nyasi ikut. Antara dua ya. Okey. Macam ni. Ternyata tadi dah azam
Dah lupa tadi sujud sahwi. Okey. Lupa kali kedua, Allah. Apa kan?